Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta barisan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk merenung sejenak tentang satu realiti yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bayangkan seorang murid sejurus bangun daripada tidur, perkara pertama yang dicapai bukanlah buku, tetapi telefon pintar. Sepanjang hari, waktunya dihabiskan dengan melayari media sosial, menonton pelbagai video dan berbalas mesej tanpa henti. Persoalannya, adakah teknologi ini benar-benar membantu mereka menjadi lebih berilmu? Ataukah sebenarnya sedang menjejaskan tumpuan tingkah laku dan nilai komunikasi mereka? Hadirin yang dihormati, dalam era digital masa kini, penggunaan teknologi bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan murid, sama ada dalam pembelajaran, komunikasi maupun hiburan. Namun begitu, di sebalik kemudahan ini, wujud satu cabaran besar yang perlu kita beri perhatian, iaitu penggunaan teknologi digital tanpa etika. Hadirin yang dihormati, sebagai bakal guru, kita juga memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang beretika dalam penggunaan teknologi. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan memberikan pendedahan tentang literasi digital kepada murid. Murid perlu dididik tentang cara menggunakan teknologi dengan betul dan memahami kesan penggunaannya. Selain itu, peranan ibu bapa juga sangat penting. Ibu bapa perlu memantau penggunaan teknologi anak-anak dan memberikan bimbingan yang sewajarnya di rumah. Seterusnya, guru boleh menggalakkan penggunaan teknologi secara seimbang dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat melihat teknologi sebagai alat untuk menimba ilmu. Hadirin yang dihormati, walaupun terdapat pelbagai cabaran, kita tidak boleh menafikan bahawa teknologi juga membawa banyak manfaat. Antara kesan positifnya ialah memudahkan murid mendapatkan maklumat dengan cepat dan mudah. Mereka boleh belajar melalui pelbagai bahan digital yang menarik dan interaktif. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan kreativiti murid. Mereka boleh menghasilkan tugasan yang lebih menarik dan inovatif dengan menggunakan pelbagai aplikasi. Namun begitu, kita juga perlu melihatkan kesan negatifnya terhadap perkara ini. Antaranya ialah pembaziran masa, gangguan emosi seperti tekanan dan rasa rendah diri, serta berlakunya buli cyber yang boleh memberi kesan yang serius kepada murid. Jelaslah bahawa teknologi ini ibarat pisau bermata dua, boleh memberi manfaat tetapi juga boleh memudaratkan kita jika tidak digunakan dengan betul. Hadirin sekalian, dalam menghadapi cabaran ini, murid bukan sahaja pengguna teknologi tetapi individu yang perlu memikul tanggungjawab. Pertama, murid perlu menggunakan teknologi secara beretika. Mereka perlu menjaga adab dalam komunikasi, tidak menyebarkan fitnah dan tidak menghina orang lain di alam maya. Kedua, murid perlu mengawal masa penggunaan teknologi. Disiplin diri amat penting agar penggunaan teknologi tidak menjejaskan pembelajaran mereka. Bagi yang ketiga, murid perlu menjadi pengguna yang bijak. Mereka perlu menyemak kesahihan maklumat sebelum mempercayai atau berkongsi sesuatu perkara.
Hadirin sekalian, jika kita perhatikan dengan lebih mendalam, terdapat beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh murid dalam penggunaan teknologi. Cabaran yang pertama ialah ketagihan terhadap media sosial. Ramai murid menghabiskan masa berjam-jam melayari pelbagai aplikasi sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar. Akibatnya, mereka sukar memberi tumpuan dalam pembelajaran, cepat berasa bosan dan kurang berminat untuk memberi perhatian di dalam kelas. Bagi cabaran yang kedua ialah kemerosotan nilai komunikasi. Pada masa kini, murid lebih selesa berkomunikasi melalui mesej berbanding secara bersemuka. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang mahir berinteraksi secara langsung dan kurang memahami perasaan orang lain. Lebih membimbangkan, terdapat juga murid yang menggunakan bahasa yang tidak sopan di alam maya kerana merasakan diri mereka tidak dikenali. Bagi cabaran yang ketiga ialah penyebaran maklumat yang tidak sahih. Dalam dunia digital, maklumat berada di hujung jari. Namun, tidak semua maklumat ini benar. Tanpa kemahiran menilai, murid boleh mempercayai dan menyebarkan maklumat yang tidak tepat. Hadirin yang dihormati, sebagai bakal guru, kita juga memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang beretika dalam penggunaan teknologi. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan memberikan pendedahan tentang literasi digital kepada murid. Murid perlu dididik tentang cara menggunakan teknologi dengan betul dan memahami kesan penggunaannya. Selain itu, peranan ibu bapa juga sangat penting. Ibu bapa perlu memantau penggunaan teknologi anak-anak dan memberikan bimbingan yang sewajarnya di rumah. Seterusnya, guru boleh menggalakkan penggunaan teknologi secara seimbang dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat melihat teknologi sebagai alat untuk menimba ilmu. Hadirin sekalian, marilah kita renungkan bersama. Kita tidak mahu melahirkan generasi yang hanya bijak pandai menggunakan teknologi, tetapi lemah dari segi nilai dan adab. Kita tidak mahu melihat murid yang aktif di dalam maya, tetapi pasif dalam kehidupan sebenar. Sebaliknya, kita ingin melahirkan generasi yang seimbang, yang mampu menguasai teknologi tetapi tetap berpegang kepada nilai dan etika. Sebagai penutup, teknologi bukanlah musuh kita, namun tanpa panduan dan etika, ia boleh menjadi ancaman kepada pembentukan sahsiah murid. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita semua untuk membimbing murid agar menggunakan teknologi digital secara beretika, bijak dan bertanggungjawab. Kerana masa depan mereka ditentukan oleh cara mereka menggunakan teknologi pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.